hakim yang adil lagi bijaksana, para guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua. Hari ini saya ingin membawa anda semua menelusuri sebuah kisah agung daripada Al-Quran. Sebuah naskah yang penuh dengan pengajaran. Kisah yang bertajuk Penghijrahan Ratu Balqis. Sebelum bermula, izinkan saya membuka kisah dengan serangkap pantun. Burung merpati terbang melata hingga sebentar di dahan senang. Marilah hayati sebuah cerita tentang hijrah seorang ratu mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah kerajaan yang sangat kaya dan maju. Istananya megah, rakyatnya hidup makmur, dan ratunya pula terkenal dengan kebijaksanaan. Ratu itu ialah Ratu Balqis, pemerintah negeri Sabah. Pada suatu hari, seekor burung datang membawa berita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Firman Allah surah An-Naml ayat 23. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku mendapati terdapat seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Namun ada satu perkara yang sangat menyedihkan. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati dia dan kaumnya sujud menyembah matahari selain Allah. Walaupun memiliki kerajaan yang hebat, namun mereka masih belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, apabila baginda mendengar berita itu, Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengutuskan ucul surat kepada Ratu Balqis. Baginda menyeru supaya Ratu Balqis meninggalkan kesyirikan dan tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Ratu Balqis membaca surat tersebut dengan penuh teliti, lalu bermusyawarah dengan para pembesarnya. Beliau berkata, "Wahai pembesar-pembesarku, berilah pendapat kamu tentang urusanku ini." Akhirnya, Ratu Balqis membuat keputusan untuk menghantarkan hadiah yang sangat mahal kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Baginda ingin mengetahui, adakah Sulaiman seorang raja yang cintakan harta atau benar-benar seorang nabi utusan Allah. Namun, apabila hadiah itu sampai, Nabi Sulaiman alaihissalam menolaknya. Baginda berkata, "Apakah kamu ingin memberi hadiah kepadaku? Apa yang Allah kurniakan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang dikurniakan kepadamu." Ketika itu, Ratu Balqis mula menyadari bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah pemerintah biasa. Hadirin yang dirahmati, tidak lama kemudian Ratu Balqis sendiri berangkat menuju ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi sebelum beliau tiba, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada para pembesarnya, "Siapakah yang mampu membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum dia tiba?" Seperti mana firman-Nya, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin." Seorang yang memiliki ilmu kitab berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum mata tuanku berkelip." Subhanallah, dengan izin Allah, singgasana Ratu Balqis yang ada jauh di negeri Sabah berjaya dipindahkan dalam sekelip mata. Apabila Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan singgasana tersebut kepadanya. Baginda bertanya, "Adakah ini singgasanamu?" Ratu Balqis terkejut. Beliau berkata, "Seakan-akan inilah dia."
Ratu Balkis mula menyadari bahawa kekuasaan Allah jauh lebih hebat daripada segala kemewahan yang dimilikinya. Namun ujian Allah belum berakhir. Ratu Balkis kemudiannya dibawa memasuki sebuah istana yang sangat menakjubkan. Lantainya dibuat daripada kaca yang sangat jernih. Dari jauh, lantainya kelihatan seperti air yang sedang mengalir. Ratu Balkis menyangka beliau perlu meredah kolong air. Lalu, beliau mengangkat sedikit pakaiannya agar tidak basah. Tetapi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ini hanyalah istana yang dibuat daripada kaca yang licin. Ketika itulah, hati Ratu Balkis benar-benar tersentuh. Beliau sedar bahawa segala kehebatan yang dilihatnya bukanlah sihir, bukan juga keajaiban manusia, tetapi kurniaan Allah terhadap seorang nabinya. Lalu Ratu Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam." Sejak hari itu, Ratu Balkis berhijrah daripada kesesatan kepada cahaya keimanan. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balkis ini mengajarkan kita supaya sentiasa mencari kebenaran walaupun terpaksa mengubah kepercayaan yang telah lama dipegang. Selain itu, kita hendaklah sentiasa menerima nasihat serta meyakini bahawa kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Sebelum mengakhiri cerita ini, izinkan saya menyampaikan pengajaran melalui rangkap lagu. Dari Sabah datangnya berita, put-put terbang membawa cerita. Balkis mencari sinar cahaya, hingga bertemu Tuhan yang Esa. Tinggalkan syirik, tinggalkan dusta, hijrahnya disebar semesta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.